Alhamdulillah. Salah. Untuk pada siapa yang masih belum ada kitab tu boleh dapatkan di depan ni dah. Kita ada kitab di depan. Pakai itu dah. Siapa ni? Tak main kita. Boleh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فكه لنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أمر ألسنتنا بخشيتك وقلوبنا بذكرك وسرنا بطاعتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. Kedua, yakni kedua daripada 77 cabang iman. Apa tu yang kedua tu? Mandi daripada janabah, daripada junub atau haid atau nifas. Itu yang kedua. Maksudnya setengah daripada cabang iman yang jika dibuatnya maka bertambah iman seorang, dan jika ditinggalnya boleh membawa kepada berkurangnya iman. Apa tu perkara tu?
mandi daripada janabah. Nak faham hak ni maka kita kena faham dulu keadaan seorang hamba. Maka hamba itu kitalah mutaraddidun bainal halatain, duduk pergi mari, bergilir ganti di antara dua keadaan. Apa dua keadaan? Tahirun wa ghairu tahirin, dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan tidak suci. Hamba kita sekarang ni ada atas masjid, yang ada atas masjid ni, imma dikatakan kita tu suci ataupun kita tu tidak suci. Adapun tidak suci, maka ada dua. Tidak suci dengan hadas besar ataupun tidak suci dengan hadas kecil. Bila tu jadi tidak suci dengan hadas besar? Apabila berlaku padanya sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Tu orang panggil tidak suci dengan hadas yang besar. Yang kedua, tidak suci juga tapi dengan hadas yang kecil. Bila ni tidak suci dengan hadas yang kecil? Bila berlaku padanya perkara yang menyebabkan ambil wuduk, yang mewajibkan berwuduk, ataupun disebut setengah dengan perkara yang membatalkan wuduk. Dua-dua tadi tu ghairu tahirin. Lawan ghairu tahirin ni tahir, suci. Allah Subhanahu wa ta'ala dia tuntut hamba dia untuk duduk dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan di dalam hadis Nabi SAW sebutkan at-tuhuru syatrul iman. Bermula suci itu, yakni suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar, itu tafsiran yang mudah sekali lah dan muafaqah dengan apa yang kita nak syarah ni. Syatrul iman, sebahagian daripada iman. Maka para ulama dia bincang, kenapa at-tuhuru syatrul iman? Kerana dalam keadaan kita ghairu tahir, tidak suci, ada beberapa benda yang kita pertama haram buat, yang kedua tidak boleh buat, dan yang ketiga dibilang tidak comel jika buat dalam keadaan tersebut walaupun harus buat. Contohnya, kita sekarang ni tidak ada wuduk, tak ada wuduk, sudah semaya tadi tu berlaku kepada kita perkara yang membatalkan wuduk, maka kita ghairu tahir ketika ni. Keadaan tu tadi, keadaan ghairu tahir tu tadi, tidak, ketika itu kita tidak boleh nak pegang Quran. Ketika tu kalau kita pegang kitab-kitab agama, kita dibilang tak molek. Ketika tu kalau kita masuk masjid, keadaan dibilang keadaan masuk masjid tidak bersuci tu tidak molek. Harus tapi tidak molek. Setengah ulama kata makruh. Nak cerita kata keadaan tidak suci walaupun dengan hadas kecil menjauhkan diri kita daripada beberapa taat. Contoh lain, kalau kita berhadas dengan hadas besar, nak masuk masjid tak boleh, nak pergi tawaf tak boleh, orang haid tak boleh nak tawaf, tak boleh nak pergi Al-Quran, tak boleh nak baca Al-Quran. Keadaan tersebut menjauhkan kita daripada beberapa taat. Bahkan kalau nak buat taat ketika tu, yang contohnya semaya, tak boleh nak buat. Contohnya orang dalam keadaan junub, berlaku padanya janabah, kita ke hurai ni, dia tak boleh nak semaya. Dia kena sucikan diri dia dulu baru dia boleh semaya. Antara perbahasan fiqh khususnya pada bulan puasa, kenapa disunatkan mandi untuk orang berjunub? Kenapa disunatkan mandi sebelum daripada subuh? Kerana nak
lari daripada khilaf ataupun kerana nak meraihkan khilaf setengah mazhab yang mengatakan, contohnya mazhab al-Imam Abi Hurairah, sahabat yang agung, yang mengatakan tidak ada puasa kepada mereka yang masuk waktu subuh tu tadi dalam keadaan junub. Tak dianggap sah puasa dia tadi. Jadi orang berjunub disunatkan dia tu mandi sebelum daripada subuh dalam mazhab kita. Tu nak cerita besarnya mandi tadi, sehingga dia tu tadi dianggap syatrul iman, bersuci tadi tu dianggap syatrul iman. Jadi nak dapat hilang keadaan berhadas tadi tu, dia kena buat dua benda. Kalau kita tu berhadas kecil, ambil air semaya. Kalau kita tu tadi berhadas besar, maka mandi wajib. Kalau kita buat dua tu je, diri buat dua tu je, maka mendapat tambah iman. Pahala dapat rasa, bertambah iman. Dia ada bertambah iman ni, nak buat taat tu jadi mudah semata. Nak tinggal maksiat tu jadi mudah semata. Nah, nak ajak orang kebaikan pun mudah juga. Tu gitu. Boleh dah? Kata musannif, kedua, mandi daripada janabah. Janabah ni dia sifat pada seorang, sifat kepada orang junub. Bila seorang tu tadi keluar air mani ataupun berjimak dengan isterinya, maka orang tu tadi duduk dalam satu sifat, nama dia janabah. Janabah ni kalau kita kelih tak nampak, tapi dia sifat yang sabit kepada seorang yang berlaku dua perkara tadi. Orang yang ada sifat janabah ni nama dia junub. Gitu. Musannif kata mandi, yakni mandi yang wajib daripada janabah, mensucikan diri daripada janabah. Janabah tu suci daripada siapa? Daripada junub. Dia berlapis daripada tu, bukan lebih tu, dua tu memang yadah. Mandi daripada janabah, daripada junub. Sucikan diri, hilangkan daripada diri kita janabah tu. Siapa tu yang bersifat dengan janabah? Junub, orang yang junub. Atau haid, tu atau pada kata janabah, mandi daripada haid. Orang haid dengan nifas ni special sikit. Dia kalau nak mandi, maka dia kena mandi setelah daripada darah tu berhenti. Kalau darah tak berhenti, tak boleh mandi lagi. Boleh dah. Lepas tu, adakah keadaan haid dia berada dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan nifas ataupun dalam keadaan istihadah? Dalam beberapa masalah, adakah keadaan ni tadi menyebabkan dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala? Ulama bahas. Maka seorang perempuan yang jatuh dalam keadaan ini, yakni jatuh dalam keadaan haid, nifas dan istihadah, ketika berlaku pada dia, dia kena qasad, dia kena niatkan apa yang dia kena tinggalkan daripada taat. Ketika tu dia tak boleh nak sembahyang, ketika tu dia tak boleh nak baca Quran, ketika tu ada beberapa taat yang tidak dibenarkan syarak untuk dia buat. Ketika dia tinggal ke tu, tinggal dia tu kerana taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika tu dia dapat pahala lain pula. Gapo pahala? Taat akan perintah Allah. Bahkan kalau dia nebeng kalau dia usaha kaca pergi baca juga, pergi semaya juga, jadi jatuh dalam dosa, tidak dipanggil orang berjuruh lah tu. Boleh lah. Atau haid atau nifas. Haid ni dia awal lagi daripada nifas. Haid ni dia awal lagi daripada nifas. Para ulama kata orang tina ni dia kena ada 9 ataupun 10 ilmu dah dalam hidup dia. Dan 9 ataupun 10 ilmu ni terbahagi kepada 4. Pertama, sebagai seorang mukmin, maka kena ada 3 ilmu.
ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ni sebagai seorang muslim, orang tina bila dia muslim mukmin, dia kena ada tiga ni. Akidah nak jaga dia punya pegangan, fiqh sebab nak membenarkan dan mengesahkan ibadat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tasawuf sebab nak mensucikan hati dia sebagai seorang perempuan tadi daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai seorang perempuan, kalau dia perempuan, dia kena ada dua ilmu. Ilmu berkaitan dengan haid, ilmu berkaitan dengan istihadah. Orang perempuan kalau tidak beranak tak berlaku nifas. Haid dengan istihadah tu berlaku dulu. Kalau makan koksi-koksi, orang mari haid makan koksi-koksi ngarut minai gas, kena istihadah lalu dah. Orang istihadah. Jadi dua ni dua ilmu berkaitan dengan haid dan istihadah kena ada kalau dia seorang perempuan. Bila dia nak bernikah, dia sebagai isteri orang, dia kena ada tiga ilmu pula. Pertama, ilmu berkaitan dengan nikah kahwin. Maksud ilmu nikah kahwin ni rukun, syarat, berkaitan dengan apa, zihar dan sebagainya tu, ataupun kita boleh buat nama munakahat. Satu. Yang kedua, berkaitan dengan adat suami isteri. Kalau seorang tu tadi tak tahu adat suami isteri, macam mana dia nak tunaikan tanggungjawab suami ataupun tanggungjawab isteri. Yang ketiga, berkaitan dengan jimu. Ini pun kena ngaji juga dengan ahli dia lah. Tiga perkara. Sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, kena ngaji dua ilmu. Pertama, ilmu berkaitan dengan nifas. Yang kedua, ilmu berkaitan dengan tarbiyatul aulad. Semua tu tadi ada ilmu masing-masing, ada kitab masing-masing belaka. Tu beberapa ilmu yang orang perempuan wajib tahu. Ulama kata ini qadar yang wajib bagi seorang perempuan. Dan semua yang wajib bagi seorang perempuan ni wajib belaka bagi seorang lelaki. Gitu. Kena usahalah. Kalau kita nama lelaki kah, maka kita kena usaha. Habis. Tu kedua, mandi daripada janabah, daripada junub atau haid atau nifas. Haid dan nifas tu atah pada kata janabah. Kata musannif rahimahullahu taala, ketiga, mengambil air sembahyang. Berwuduk lah. Mengambil air sembahyang ni berwuduk. Bila seorang tadi dia berwuduk, dia dipanggil tahir, suci dah dia. Dulu dia ghairu tahir. Bila dia ambil wuduk, dipanggil suci. Bila dia suci kak, dia duduk dalam keadaan boleh buat taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Capur pula daripada syarak kita ada galakan untuk mengekalkan wuduk. Bahkan digelar orang yang mengekali wuduk ni dengan ghurratul muhajjalin. Ghurrah ni asalnya tompok putih. Tompok putih yang ada di kuda. Itu dalam bahasa. Kalau setengah ulama lughah dia kata tompok yang berada di dahi kuda yang berwarna putih. Kuda tu semua warna hitam. Di dahi dia ada cotek warna putih. Itu dalam bahasa Arab dia panggil ghurrah. Ghurratul muhajjalin ni gelaran. Dalam bahasa dia panggil gelaran. Kepada siapa? Kepada orang yang melazimi wuduk. Orang yang melazimi wuduk, dia akan masuk daripada golongan ghurratul muhajjalin. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelarkan dengan satu nama. Sayyidu ghurratil muhajjalin, penghulu kepada mereka yang melazimi wuduk. Jadi dah ambil ismaya sa, melazimi wuduk tu sa pula pahala, jaga air semaya tu sa pula pahala. Bukan kata tak boleh nak ketuk. Siapa masa kalau kena waktu bid, kena waktu bid. Tapi selepas daripada waktu bid, kita bersegera pada berwuduk. Gitu. Macam sekarang ni dah. Bukan sekarang ni di luar negara. Sekarang ni di luar negara. Musim sejuk.
Kalau dia musim sejuk, kalau siapa biasa pergi umrah, maka musim sejuk ni antara musim yang perik nak ambil air semaya. Ambil air semaya, mengekali wuduk pada ketika musim-musim syada'id dipanggil, pahala lain pula. Pahala lain pula boleh. Tu. Boleh tu dah. Tu mengambil air sembah yang menambah iman. Kalau kita ambil wuduk, maka dia menambah iman sebab mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Taat-taat yang asalnya tak boleh buat tu jadi boleh buat dah. Tinggal buat lah. Tinggal buat. Kata musannif keempat, sembahyang yang fardu. Kita teringat dengan satu kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa pertukaran kiblat. Kita kena tahu, bahkan kita setengah kita sudah mengetahui, kalau kita pergi umrah di Madinah, kalau ketika ziarah luar, kita akan ziarah satu masjid. Nama masjid itu Masjidul Qiblatain. Masjid yang berlaku padanya peristiwa pertukaran kiblat. Itu terjemahan yang tepat. Kalau kita terjemah masjid yang berlaku semaya dua kiblat padanya, maka banyak lagi Masjid Qiblatain, Masjid Quba, Masjid Qiblatain. Sebab Nabi SAW ketika mula-mula sampai di Quba, Nabi solat berkiblat kepada Masjidil Aqsa lagi. Selepas daripada tu barulah berlaku peristiwa tahwilul kiblah. Dan banyak lagi beberapa masjid yang boleh dipanggil dengan kiblatain. Kalau kita kata Masjidul Qiblatain adalah masjid yang disolatkan padanya dua kiblat. Bahkan luar daripada kota Madinah pun ada. Bahkan luar daripada Jaziratil Arab pun ada. Nak cerita. Baik. Dalam peristiwa pertukaran kiblat, Nabi SAW ketika di Masjidul Qiblatain, Nabi semaya di sana, dan Nabi sudah semaya itu tadi, Nabi mengharapkan, Nabi kata dalam hati dia, seindahnya jika kiblat itu menghadap kepada Masjidil Haram. Telitah dalam hati baginda Nabi SAW. Maka pada beberapa tempoh waktu ditukarkan, waktu tu waktu zuhur, ditukarkan kiblat kepada Masjidil Haram daripada Masjidil Aqsa. Ditukar kiblat tadi. Lalu para sahabat timbul soalan. Soalan apa timbul daripada sahabat? Adakah orang yang sebelum daripada ini sahabat yang telah meninggal dunia, yang telah solat menghadap kepada Masjidil Aqsa, adakah semaya dia tak sah? Adakah semaya dia tu tadi tidak terkira? Sebab sekarang ini sudah menghadap kepada Masjidil Haram. Lalu turunlah ayat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, ay wa ma kana Allahu liyudhi'a salatakum. Imanakum dengan makna salatakum. Allah Subhanahu wa taala panggil semaya dengan nama iman. Para ulama bahas, para mufassirin dia bahas, kenapa semaya solah dalam bahasa Arab dipanggilkan dengan iman. Allah Ta'ala kata, tidaklah kami itu mengabaikan semaya kamu. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak sebut dengan solah, sebut dengan iman. Kenapa sebut solah dengan iman? Kerana solah itu adalah sebesar-besar ibadat pada menentukan iman seorang itu tadi. Sebab tu Nabi SAW dia bagi alamat. Alamat beza di antara seorang itu beriman dengan seorang itu tidak beriman adalah pada semaya dia. Dalam mazhab Hambali, berdasarkan hadis dan juga ayat tadi dan juga beberapa dalil yang lain, mereka beristidlal, seorang yang tinggal semaya walaupun tidak dalam keadaan mengingkari, maka jatuh dia dalam keadaan kufur. Nak cerita besarnya,
seorang yang tinggal semaya, sehingga ke semaya dipanggilkan dengan iman. Jadi kalau tak ada semaya, tak ada iman lah. Gitu. Maksudnya kalau ada semaya, maka ada iman. Kalau dalam mazhab kita ada tafsil. Kalau seorang itu tidak semaya, capur pula dia mengingkari semaya, tak ada wajib-wajib dia kata gitu masalah. Dia tak semaya, capur pula dia kata tak wajib semaya. Dia mengingkari kewajipan semaya, maka jatuh dia dalam kufur. Ada syarat dia, ada tafsil dia. Boleh lah. Sebab tu mahal ittifaq, tepat bersepakat di antara para ulama pak mazhab kita, seorang yang tinggal semaya dalam keadaan mengingkari wajib semaya, itu tak ada khilaf pada jatuh kufur. Bahkan para ulama kata, kalau orang kata tak jatuh kufur, dia tu pula silap. Yakni kalau orang kata tak jatuh kufur, orang hak tinggal semaya dan mengingkari semaya, maka dia tu hak silap. Perkataan dia tu pula silap. Wa ala kulli hal, kita faham daripada kisah dan faham daripada ayat Al-Quran tadi yang kita dah baca sama ayat tu, maka semaya tu tadi menepati pada tempat iman yang sangat besar. Dalam setengah kitab Syu'abul Iman, semaya ni dia duduk nombor 3. Pertamanya beriman dengan Allah, yang kedua beriman dengan Rasul, nombor 3 semaya. Sebab semaya itu dia ada kedudukan yang sangat besar di dalam agama. Tu sembahyang 5 waktu. 5 waktu tu pada waktu yang telah kita maklum lah. Subuh tadi, zuhur, asar, maghrib dan juga isya. Tiap-tiap waktu tu dituntut kita untuk semaya padanya dengan cara hak Tuhan kehendak. Rakaat dia ada tertentu dah, waktu dia ada tertentu dah, dan kita dituntut untuk semaya pada awal waktu. Semaya pada awal waktu. Kalau kau tangguh, dia kau kurang. Kau tangguh, kau kurang. Kalau dia tinggal tu dosa besar dah lah. Boleh dah. Kena usaha jaga semaya. Seorang tu tadi, kalau dia nak baiki diri dia, baiki semaya dia. Caya kata, kalau orang tu usaha baiki semaya, dia sedang usaha baiki keseluruhan diri dia. Jangan sombong pada nak baiki semaya. Nak baiki semaya, senang je. Cari duduk dengan para ulama. Dalam ni kalau nak kira dengar kak, ada mana-mana boleh dengar. Bab baiki semaya saja ni. Boleh dah. Kena usahalah. Keempat, sembahyang yang fardu. Tu. Dan dalam Quran banyak dalil-dalil suruh semaya. Wa aqimus salah contohnya. Keempat, kelima, puasa bulan Ramadan. Dia Syu'abul Iman dia gitulah, muka 77. Kalau kira satu majlis satu syu'ab pun boleh, tapi dia jadi 77 majlis. Dia tak jadi 7 majlis. 77. Ahad, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Lepas tu Ahad, Selasa, Ahad, Isnin, Selasa. 7 kena tambah pula 70 kalau so majlis so syu'ab. Dia gitulah. Habis kelima. Kelima ni kena dengan kita sekarang ni. Kelima, puasa bulan Ramadan. Lagu mana ni puasa bulan Ramadan? Puasa bulan Ramadan dengan bahawasanya kita meninggalkan segala perkara yang membatalkan puasa pada tengah hari Ramadan. Tu, jaga diri kita daripada perkara yang membatalkan puasa, daripada subuh sehingga maghrib. Tu, jaga diri kita. Ketika tu dapatlah puasa. Tu orang panggil puasa zahir. Kalau kita naik semakam lagi, dia panggil puasa khas, ataupun disebut dengan puasa batin. Puasa juga hati kita. Jaga diri kita daripada perkara-perkara yang mengkurangkan pahala puasa. Tak batal puasa sahih, tapi kurang pahala puasa. Contohnya duk ngopak lagi. Moga be'at je daripada belum puasa. Bawa pergi masuk siapa kau boleh puasa.
Dan benda tu sebenarnya bahaya. Kenapa? Kerana disebutkan di dalam hadis bahawasanya bulan puasa ini adalah alamat dan tanda diri seorang itu tadi. Kalau kita nak kenal diri kita, tengok gana keadaan kita bulan puasa. Kalau bulan puasa tu maksiat tak boleh nak tinggal lagi, maka tu tanda maksiat tu lekat sengati dalam diri kita. Pas kalau dia sedar kata benda tu tadi, kena usaha cepat-cepat. Jadikan masuk kita pada bulan puasa tadi tu peluang untuk kita tubik daripada ikatan maksiat tadi. Contohnya bangun pagi-pagi, dan kita niat kata, ya Allah, aku bangun pagi ni akan sebagai bangun hamba yang nak taat kepadamu. Segala maksiat yang aku buat pada hari-hari yang telah lepas, aku tak saya buat dah hari ni. Amal tiap-tiap hari lagu tu, insya-Allah terlepas daripada ikatan maksiat tadi. Kalau maksiat tidak menyebabkan kita menyesal, itu pun tanda kita tu tadi duduk dalam ikatan maksiat tadi. Tak sedar kata maksiat tu tadi salah. Tu pun berat juga tu. Waliyahzubillah min dzalik. Kata musannif, kelima, yakni daripada 77 cabang iman, puasa bulan Ramadan. Puasa, tadilah takrif puasa. Puasa-puasa tu puasa bulan Ramadan. Kalau kita puasa, maka bertambahlah iman kita. Puasa bulan Ramadan isyarat kepada puasa yang wajib. Puasa bulan Ramadan isyaratun ila, isyarat kepada puasa yang wajib. Kita ada satu lagi puasa, puasa yang sunat. Puasa wajib, puasa sunat. Puasa sunat pun sama, menambahkan iman juga. Habis daripada puasa Ramadan ni, masuk raya pertama, raya kedua, start dah puasa ni. Nah, kalau di Fatan ni ada lagi ni. Hari raya pertama tu tak raya mana lagi? Hari raya kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Raya ketujuh tu, raya ke-8 tu baru dia raya. Dia raya sungguh-sungguh raya. Di setengah-setengah tempat lah di Fatan ni sana. Kalau di Mesir pun sama juga, di setengah-tengah tempat sahaja. Raya dia tu hari ke-8. Pasal dia kira raya kalau orang tu habis puasa ni. Puasa ni antara puasa yang dituntut. Setengah amalan para ulama, kalau kita nak doa yang makbul, boleh guna tertib tadi. Puasa penuh bulan Ramadan, masuk puasa kedua sampai puasa ketujuh, puasa ni, buka puasa ni tadi. Ketika buka, makan dulu kurma, makan dulu tamar, lepas tamar doa. Lepas tamar, matu kita pun doa. Doa tu tadi insya-Allah diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan antara amalan, kalau setengah para ulama, kalau seorang tu tadi dia nak anak, dia tak boleh anak, lepas tu dia nak anak. Antara amalannya adalah dia puasa dengan tertib tadi. Dengan hak kita cerita tadilah. Cuma selepas daripada berbuka, makan buah tamar, lepas makan buah tamar tak boleh makan, tak boleh minum air lagi. Kena baca ya musawwir 21 kali. Ya musawwir 21 kali. Itu nama Allah. Ya musawwir. Wahai Allah yang membentukkan segala perkara, yang memberikan surah pada makhluk yang selainnya. Ya musawwir 21 kali. Lepas tu tunggu setengah jam, makan. InsyaAllah selepas daripada beberapa tempoh dia dipermudahkan. Dalam setengah riwayat ni mujarrabah, nak cerita perkara yang dicoba oleh para ulama dan benda tu terhasil, lalu dia cerita kepada kita. Buat amalan tadi juga 10 hari. Puasa dengan cara tadi, puasa sehari, lepas pada buka puasa makan buah tamar, tak sah minum air, tak sah makan, baca ya musawwir 21 kali, maka setengah jam baru makan, baru minum. Dah semaya dan sebagainya, makan dan minum 10 hari. InsyaAllah Allah Ta'ala akan permudahkan. Tu boleh cobalah dah. Tu habis setakat tu hak berkaitlah dengan puasa. Puasa sunat ke, puasa wajib lebih-lebih lagi, maka menambahkan iman.
ulama bahas, adakah semata-mata kita puasa yang zahir maka dia menambahkan iman dah? Khilaf jadi perbincangan para ulama. Adakah puasa yang kata menambah iman tu tadi adalah semata-mata puasa? Ada perbincangan di sisi para ulama. Setengah ulama, dan ni pendapat yang orang awam biasa ke gunalah, iaitu semata-mata seorang tu tak dipuasa maka dia dapat bertambah iman. Tu so. Tapi di sisi setengah ulama yang lain, dia kata nak dapat puasa yang menambah iman, imma puasa tu tadi puasa yang wajib, imma puasa tu tadi adalah puasa yang sunat, maka disyaratkan puasa tu tadi kena menyertai dua, puasa zahirnya dan puasa batinnya, yakni hatinya tu tadi dan segala batinnya terjaga daripada perkara yang dilarang Allah. Boleh tu dah. Tu kita kena usaha lah duduk boleh dia dah ni, ada 10 akhir dah. Dan teringat kata ada satu lagi amalan pada 10 akhir yang sangat dituntut. Dan ghaliknya kalau kita belajar kitab fiqh, bab ni akan duduk selepas daripada kitabus saum ataupun kitabus siyam, kitabu ataupun babul i'tikaf. Disunatkan dan sangat-sangat dituntut ketika khususnya pada 10 akhir Ramadan untuk kita beriktikaf. Usaha dalam 10 akhir ni kita beriktikaf. Nah, kalau tak boleh iktikaf semalam iktikaf 2/3 malam. Dia nak kira malam tu daripada bila? Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab fatwa dia ada cerita cara nak kira malam. Cara nak kira malam ni ada dua. Pendapat yang paling digunakan, selalu diguna adalah bermula daripada sembahyang maghrib sehingga kepada sembahyang subuh. Itulah lail, itulah malam. Jadi kalau kita kata 1/3 malam, kita ambil malam tadi contohnya 9 jam, kita bagi 3. 1, 2, 3. Maksudnya 3 jam, 3 jam, 3 jam. Kalau disebut 1/3 malam, yang kita kata sangat dituntut untuk kita buat ibadat tu 1/3 mana? Para ulama bahas dan disebut 1/3 yang terakhir. Ambil daripada subuh hundur 3 jam. Itulah 1/3 yang kata sangat banyak pahala. Dan orang yang bangun ketika tu dipanggil orang yang berada pada waktu sahur. Dan ada amalan yang sangat dituntut pada waktu sahur ni, istighfar. Besar pahala istighfar pada waktu sahur. Boleh dah? Tu cara kira malam. Setengah dia kira bermula daripada asar. Kenapa dia kira daripada asar? Sebab ada amalan daripada Nabi SAW, amsayna wa amsal mulku lillahi wahdahu la syarikalah. Antara amalan daripada baginda Nabi SAW. Amalan ni kita belajar dah. Kita duduk baca semua. Kita baca masa mana? Kita baca selepas daripada asar. Jadi selepas daripada asar ni orang panggil malam dah ke tak? Kerana kalau kita belajar fi'il ataupun kata kerja amsa, amsa ni adalah kalimah yang menunjuk kepada terhasil suatu pada waktu malam. Pas lepas asar ni malam dah ke tak? Kalau kita bahasa kita tak panggil malam, tak panggil malam. Tapi Al-Imam Abdullah Al-Haddad dia bahas, dia kata dipanggil malam. Selepas asar tu dipanggil malam dah. Maka amalan-amalan yang dibaca selepas daripada asar dan dia tu tadi ada lafaz al-lail ataupun menunjuk kepada malam, maka masuk dalam tu dah. Masuk dalam tu dah. Boleh faham dah? Tu macam kita duk baca maksurat lah. Kalau siapa baca maksurat, dia akan ada doa-doa tu kan. Yalah dah tu. Dibaca selepas daripada asar tu betul dah. Dibaca selepas daripada asar tu betul dah. Jadi cara kira malamnya lagu tu. Daripada lepas asar sampai maghrib ataupun selepas daripada maghrib, bermula maghrib sehingga kepada subuh. Selepas daripada asar sehingga subuh ataupun selepas daripada maghrib sehingga subuh. Tu cara kira waktu malam. Boleh dah? Tengok dalam fatwa
Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Kata musannif rahimahullah, kelima, puasa bulan Ramadan. Keenam, haji dan umrah fardu ain, fardu yang ain atau kifayah. Setengah daripada yang menambahkan iman ialah haji dan umrah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sesungguhnya bagi Allah taala itu mewajibkan di atas sekalian manusia sebagai satu rukun Islam. Sebagai satu rukun Islam adalah menunaikan haji bagi mereka yang dipermudahkan. Jadi menunaikan haji ini besar pahala dia dan dianggap sebagai taat yang selain daripada taubatun nasuha yang boleh menghapuskan dosa besar. Dosa besar tidak akan terhapus melainkan dengan taubatun nasuha. Makna taubat yang sengoti-ngoti taubat. Kalau seorang itu berlaku padanya dosa besar, contohnya melazimi dosa kecil ataupun memperendahkan dosa yang kecil, apatah lagi memperendahkan dosa besar, berlaku dosa besar padanya, lagu mana ni nak perilai dosa ni? Kena taubat yang sungguh-sungguh taubat, kena cukup 3 rukun taubat, kena menyesal. Ni rukun paling besar sekali, kena menyesal. Yang kedua, kena berazam untuk tidak buat dah perkara tu. Yang ketiga, kena tinggalkan maksiat tersebut. 3 rukun ni kalau kita buat, maka dipanggil kita tu taibun, seorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah taala terima segala taubat kita. Maka taubat ni, kalau dosa besar, dia disyaratkan taubatun nasuha. Baik, ada tak amalan lain yang boleh menghapuskan dosa besar? Ada. Gapo amalan itu tadi? Hajjun mabrur. Haji yang mabrur, haji yang berjaya, haji yang diterimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar pahala haji ni. Kena usahalah. Nah, kena usaha. Setengah daripada guru kita kata kalau nak pergi kepada haji, maka banyakkan sedekah, satu. Yang kedua, banyakkan selawat. Dua-dua amalan ni kalau kita niatkan untuk mudah pergi haji, insya-Allah kita dimudahkan. Kita pergi 1 tahun pergi kepada Madinah, bertemu dengan seorang ulama di sana. Kita tanya soalan ni, kita tanya macam mana nak mudah pergi haji. Dia kata amalkan sedekah air. Amalkan sedekah air. Contohnya kita boleh puasa ni kan, biasa orang nak buat. Kalau orang nak terawih, dia minum malam-malam air tu kan, tok air depan so tu. Ataupun mana-mana keadaan, kita beli air sekotak ke, sedozen ke, ikutlah nama gapo sekalipun, saiz dia tu tak di besar mana pun, kita sedekah kat orang. Niat Allah Taala permudah untuk pergi kepada haji. Dia kata mujarrab. Dipermudah insya-Allah untuk pergi kepada haji. Nah, kita jangan fikirlah pergi haji tunggu tentu bila ke apa tu, hak tu dah. Boleh dah. Tu. Insya-Allah. Kalau tidak haji, umrah. Daripada umrah pergi kepada haji. Nah, ramai dak buat kita dah pergi umrah, atau tak balik pakat tunggu haji sana lalu. Tu. Habis takat tu. Keenam, haji dan umrah. Sama juga umrah apa menambahkan iman. Kata musannif, fardu yang ain ataupun kifayah. Ni. Habis takat tu. Ketujuh, perang sabil. Perang sabil ni jihad lah. Perang sabil yakni perang fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wajahidu fillahi haqqa jihadihi, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar jihad. Setengah daripada perkara yang menambah iman adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sebut jihad ni
pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada awal-awal Islam, dia adalah amalan yang paling besar menambah iman. Paling besar menambah iman, khususnya pada awal-awal Islam jihad. Kerana apa? Kerana mereka para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu taala anhum, dia gini dah. Kalau kita sebut Rasulullah dan sahabat, kalau orang tanya, kita nak sebut doa siapa dulu? Kita nak sebut sallallahu alaihi wasallam dulu ke radhiyallahu taala anhum? So, lepas tu boleh tak kita hipung? Contohnya kita kata Rasulullah dan sahabat sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum, ataupun mesti berasingan? Maksud mesti berasingan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat radhiyallahu taala anhum. Dua sudut tadi dah, sudut tartib dan sudut hipung. Para ulama fiqh dia bahas sudut tartib, maka kena dahulukan sallallahu alaihi wasallam dulu. Maksudnya kita kena kata sallallahu alaihi wasallam baru radhiyallahu taala anhum. Tapi pada sudut hipung dengan terpisah, boleh dua-dua. Maksudnya boleh kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat radhiyallahu taala anhum, satu surah. Surah yang kedua Rasulullah dan sahabat sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum. Ada disebut dalam syarah kita Azkar Al-Imam An-Nawawi. Bolehlah. Pada perbahasan jawab salam dalam bentuk tulisan. Al-Imam An-Nawawi dalam azkar dia ada satu masalah jarang dibahas, dan ada dalam kitab Al-Imam An-Nawawi dalam azkar perbahasan jawab salam dalam bentuk tulisan. Kalau lah ni, kalau orang mesej kita Assalamualaikum, wajib tak kita jawab? Kalau jawab tu tadi mesti tak dalam bentuk tulisan ataupun boleh dalam kata-kata. Tu ada perbahasan dia dalam Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi. Boleh dah. Tu khulasanya wajib jawab lah. Wajib jawab imma dalam bentuk kata-kata ataupun dalam bentuk tulisan tu tadi. Boleh. Cuma hak jadi masalahnya ni sambil-sambil dah. Hak jadi masalahnya, setengah kita tulis aslam, setengah lagi tulis waslam. Lagi tulis salam, satu lagi pun tulis salam juga. Boleh tak kita sebut salam dengan salam? Salam dengan salam itu dibenarkan. Tapi aslam dengan waslam itu dibahas, setengah ulama tidak membenarkan. Kerana aslam dengan waslam itu tidak dianggap sebagai ikhtisar kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dibahas dalam kitab fiqh tu, tengoklah. Qala al-musannifu rahimahullah, ketujuh, perang sabil, yakni jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad di sini maksud jihad melawan kufar lah. Jihad melawan kufar, perang sabil yakni melawan kufar, itu maksud dia. Habis. Ke-8, hijrah yakni berpindah. Hijrah yakni berpindah. Berpindah daripada mana? Pindah rumah, pindah kampung, pindah negeri ni ialah ni berpindah. Dia kata berpindah daripada negeri kafir kepada negeri Islam, setengah daripada perkara yang menambah iman. Beranak-beranak tu duduk di negeri kafir, maka kita dituntut, dan setengah daripada perkara yang kalau kita buat menambah iman adalah berpindah daripada negeri kafir kepada negeri Islam. Tapi ada tafsil, ada perincian. Lagu mana ni? Dia kata kepada siapa ni? Hak kata kalau pindah tu bertambah iman, bagi orang yang tiada kuasa menyatakan agamanya, bagi orang yang tidak mampu nak menzahirkan agamanya. Apa maksud tidak kuasa menyatakan agamanya? Contohnya dia semaya, dia ditegah. Dia diazan, dia ditegah.
kalau dia tu tadi nak apa, nak bayar zakat, buat program nak bayar zakat terus, maka diancam bunuh. Tu keadaan itu tadi dia panggil tiada kuasa menyatakan agamanya. Untuk orang tu tadi, kalau dia berpindah, maka dia tu bertambah iman perbuatan dia tadi. Bermaksud kalau dia tu tadi ada kuasa pada menyatakan agamanya, dia akan masuk masalah yang kedua. Dan jika dapat ia menyatakan agama padanya, yakni pada negeri, maka meninggalkan berpindah itu afdal. Maka tidak berpindah tu pula terlebih afdal. Ulama bahas, kenapa terlebih afdal? Kerana terlebih mudah pada nak menyebarkan Islam. Gitu. Kenapa afdal? Kerana terlebih mudah pada nak menyebarkan Islam. Dulu ada seorang, lepas tu ada 2 orang, lepas tu ada 10 orang, lepas tu ada 40 orang. Lagu tu mudah nak menyebarkan Islam. Bahkan kata musannif, dan terkadang haram hijrah, jadi haram pula kalau kita tinggal ke negeri kafir tadi, dalam keadaan kita boleh menyatakan Islam. Dua kena pergi tu dah. Pertama, dia tu tadi dia boleh menyatakan Islam. Tu dah. Boleh ke tak dia nak pindah? Kalau dia duduk dalam keadaan ni yang lagi akan cerita ni, haram pindah. Lagu mana? Musannif kata, dan terkadang haram hijrah sekira-kira taswir ni dah dapat ia menegahkan dirinya dan hartanya nya seorang dan agamanya nya seorang daripada kejahatan kafir. Tu koi. Dia tu tadi boleh menjaga diri dia dan boleh menjaga harta dia dan boleh menjaga agama dia. Maksudnya boleh menzahirkan agama lah. Dan ia asing pada tempat daripada mereka itu. Yang kedua, dia tu tadi duduk berasingan dalam satu negeri itu, ni puak-puak muslimin, mereka boleh menzahirkan agama Islam. Ini puak-puak kafir, dia duduk cara dia, duduk berasingan. Yang ketiga, dan jikalau ia berpindah, nescaya jadi tempat itu negeri harbi. Tu 3 kait. Pertama, dia boleh jaga diri dia, harta dia dan agama dia. Dan dalam keadaan itu mereka tu duduk berasingan. Yang ketiga, kalau sekira-kira dia berpindah, maka negeri itu jadi negeri harbi, maka haramlah ketika itu dia berpindah. Wajib dia duduk di sana. Kata musannif tafriq, maka wajib ia iqamah pada tempatnya ketika itu. Wajib dia duduk sana. Ni masalah ni mungkinlah tempat kita ni cara jumpa dah, tapi di luar sana maka ghalib sangat masalah ni. Syekh Daud Fatani dia duduk di Mekah. Jadi banyak orang menunaikan haji daripada banyak-banyak tempat, mungkin boleh jadinya cerita masalah ni kepada dia. Ataupun kita boleh kata pada zaman dulu, zaman penjajah. Zaman penjajah, maka Syekh Daud Fatani dia bahas masalah ni. Dan Syekh Daud Fatani rahimahullahu ta'ala, dia suka buat, dipanggil masalah dalam fiqh fi iftiradi. Macam Syekh Daud Fatani dalam kitab-kitab dia, masalah tawaf dalam keadaan terbang, dia bahas lama dah. Jadi orang daripada zaman Syekh Daud Fatani, mungkin kalau dia pergi ke Mekah selepas daripada dia tengok apa yang Syekh Daud Fatani tulis, dia tak tasawur, tak nampak lagu mana nak terbang. Tapi siapa pergi pada beberapa tahun ni, mereka sudah boleh nampak tawaf tu pakai helikopter. Ada dah, start ada dah. Tapak helikopter tu ada dah. Dia kena naik atas sekali lah kalau nak tengok tu. Naik atas sekali dekat kubah ujung-ujung tu. Tu. Dan besar dia nak buat Masjidil Haram ni besar dia nak buat ni. Dan beberapa tempat di Mekah macam perkampungan Ajad, maka tak ada dah perkampungan Ajad.
imma ajadus sud ataupun ajadul masafi, tak ada dah, licin. Tak ada dah, dia nak besar Masjidil Haram. Itulah antara benda dia nak buat tu, tawaf naik helikopter. Berapa tu tak tahulah, kena boleh jadi 100,000 rial. Sekali pusing, kalau 7 kali pusing berapa? 700,000 rial. Habis tak kata. Kesembilan, ini terakhir Kesembilan, istiqamah. Ni sedap kali ni dah. Istiqamah ia seorang atas ta'at. Mengekali ia seorang tadi atas ta'at, buat baik. Buat baik kepada siapa? Akan Allah Ta'ala. Syekh Daud tafsir, apa makna istiqamah ia atas ta'at akan Allah? Yakni itu nak tafsir makna istiqamah tu, mengekalkan ta'ah atasnya, atas Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirt. Istiqamahlah kamu wahai Muhammad, kama umirta, seperti mana kamu disuruh untuk kamu berada pada maqam istiqamah. Lalu para ulama dia bahas, dia datang ke satu kaedah. Apa kaedah tu tadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada umat seorang nabi apa yang Allah wajibkan kepada seorang nabi. Perbahasan itu tadi, antara benda yang Allah Ta'ala suruh nabi buat, kita kena buat juga, antaranya istiqamah. Kita pun Nabi SAW dituntut untuk istiqamah, kita pun dituntut untuk istiqamah. Wajib istiqamah. Ulama bahas, lagu mana nak dapat istiqamah? Kaedah, al-istiqamatu bidayatuha al-mujahadah wa nihayatuha al-mulazamah. Istiqamah ni permulaannya ialah mujahadah. Itu cara nak istiqamah. Al-istiqamatu bidayatuha mujahadatun. Istiqamah itu permulaannya mujahadah. Lagu mana mujahadah ni? Kena usaha buat pada satu kebaikan tadi. Kita nak jadi orang yang hadir awal ke masjid, kita kena usaha ke arah tu. Maksud usaha ni, usaha ni perbuatan, dia ada masa dia. Maksud apa ada masa dia? Hari ni boleh jadi awal waktu, esok tak. Kalau contoh hari ni awal, esok tak. Gapo hak kita kena buat ketika tidak awal waktu tu? Kena minta maaf dengan Allah Ta'ala dan beki. Tu cara dia. Bukan kata kita semakin undur, semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dekat dengan hambanya ketika kita duduk buat taat dan ketika kita melakukan maksiat. Tuhan tak pernah jauh dengan hambanya. Sebab tu al-Imam Al-Imam Athaillah As-Sakandari, Ibnu Athaillah, dia kata apa? Antara tanda kita hamba tu berpegang pada amalan adalah kita kurang mengharap kepada Allah ketika kita melakukan maksiat. Kita rasa Tuhan jauh daripada kita. Tuhan tak jauh daripada hamba dia. Tuhan sentiasa dekat dengan hamba dia. Jadi orang mujahadah, dia ada ahwal. Dia buat hari ni, dia lupa pula esok. Dia buat 2 hari, dia lupa pula esok. Dia boleh jadi lagu ni, hari ni buat, esok dok. Lepas tu taubat, minta dengan Allah Ta'ala, buat 2 hari pula, tinggal pula, taubat, minta pula dengan Allah Ta'ala nak istiqamah, buat 3 hari pula. Lagu tu dia nak capai istiqamah tu, dia kena mujahadah. Kiyahlah dalam mana-mana bab taat, ilmu mengaji ke, buat ibadat semaya ke, semaya sunat ke, semua bab dia lagu tu belakang. Dalam bab taat dia kena mujahadah. Dia kena ada berletih, dia kena ada usaha, dia kena ada doa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta, ya Allah, aku nak istiqamah dalam kebaikan. Tua dah hamba ni, nak istiqamah ya Allah. Minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagai tu bagai tak boleh beli kedai tu, istiqamah tu. Kalau ada, hak paling kaya lah hak paling istiqamah. Sebab mereka lah paling banyak boleh membeli. Tapi tak gitu. Tuhan Maha Adil,
istiqamah diberikan kepada siapa sahaja yang bersungguh dan mujahadah dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaklah. Kerana kaedah kita hamba, nudabbiru ala ma yuqaddiru, kita mentadbir atas apa yang dia takdir. Itu kaedah hamba. Boleh dah? Kata musannif rahimahullah ta'ala, ke-10, nah ini terakhir ke-10, mendirikan jemaah. Jemaah sini maksudnya semaya, sekira-kira nyata tanda Islam. Sekira-kira dengan jemaah kita tadi ternyata bahawasanya di sana ada Islam. Macam kita semaya masjid lah, kita buka speaker, itu dah, kita baca kitab, kita semaya jemaah. Dengan semaya tu kita baca speaker, kita baca derah bunyi orang luar bahawasanya di sini ada semaya. Buat live lagi, tak cukup live Facebook, live TikTok pula. Nah, tu. Cuma dia adalah ni orang panggil apa, video viral dah. Hak tok email dia pakai, dia tu tak email semaya. Dia tak email semaya. Dia buat video TikTok. Mula-mula dia pakai baju biasa, lepas tu dia guling. Viral kan lah ni kan. Perbuatan tersebut kalau sekira-kira boleh meruntuhkan keadaan seorang imam, maka tak boleh buat tu. Orang yang jadi tok imam adalah orang yang paling bertanggungjawab dengan semaya jemaah. Besar tanggungjawab tok imam ni. Bukan kabar-kabar guling, daripada guling tu naik jadi tok imam, bukan gitu. Tidak gitu tu kena jaga. Jangan menjatuhkan kedudukan seorang imam semaya. Imam semaya ni besar tanggungjawab dia. Dia kena jawab dengan Allah Ta'ala tiap-tiap jemaah yang dia bawa. Tu walaupun makmum dia seorang, kalau makmum dia 100 orang lagi dah. Tu kita kena kira. Ada pesen lagu tu lah ni tu lil asaf, kena pakat-pakat nasihat lah. Kenalah dengan hak sebelah nasihat bagi Allah ila akhiri. Pada dulu untuk hari ini, sambung esok pula 10 ataupun 15 yang seterusnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.